kita pinjamkan daripada organisasi US, nama dia Skunkworks. Jadi sebenarnya ini adalah daripada ethos yang kita pinjamkan daripada organisasi di US, nama dia Skunkworks. Organisasi ini ialah sebenarnya bawah Lockheed. Dia satu syarikat teknologi, tapi dia buat benda-benda military lah. Kita bukan nak buat benda military, tapi kita borrow ethos, maksudnya dia budaya dia. Budaya Skunkworks ni adalah satu kumpulan jurutera yang dipimpin oleh ketua jurutera teknologi seperti saya dan orang yang pakarnya tinggi. Dia berada dalam satu grup, dia berbagai-bagai bidang dan dia bersama-sama berkecimpung untuk menyelesaikan masalah yang besar. Original Skunkworks yang asalnya Lockheed punya tu ialah dia dalam masa berapa bulan saja daripada paper kepada prototype dia boleh telah menghasilkan jet fighter yang belum exist lagi dalam masa 6 bulan. Approximate that days lah. Boleh baca dalam history dia. Jadi saya tengok mengapa kerana Malaysia kita tak ada rujukan tau. Rujukan budaya of high performance. Macam tanya-tanya work culture. Dia kata US ke Malaysia sama ke? Mungkin ada di Malaysia tapi tak nampak. Sebab kebanyakan kita tak nampak buat teknologi. Kita nampak budaya kerja yang bersungguh-sungguh untuk membangunkan teknologi. Jadi Skunkworks ni adalah satu budaya di mana semua orang yang talented, smart, pandai, letak dalam bersama-sama bekerja boleh menyelesaikan masalah yang besar. Saya ambil benda tu untuk menubuhkan nano Skunkworks. Nano kita letak sebab kita buat nano teknologi, benda-benda kecil.